Kalau anda fikir nak buat duit online dengan AI ni nak kena pandai prompt yang mantap dulu, kena ada modal besar dulu, kena ada tim dulu, anda sebenarnya dah salah. Sebab sekarang ada orang yang mula dengan tools AI simple saja tapi boleh bina konten, produk dan sistem yang boleh jana income online. AI ni bukan sekadar untuk tanya soalan. AI boleh jadi tools bantu kita hasilkan konten, produk, video, audio, design dan sistem jualan. Masalahnya, ramai beginner atau pemula guna AI sekadar tanya-tanya soalan sikit saja. Tanya idea, minta caption, minta ayat promosi, lepas tu berhenti kat situ. Padahal, kalau guna cara yang betul, AI boleh bantu kita bina peluang income yang orang lain tak nampak. Dalam video ini, saya nak tunjuk 3 cara bina pendapatan online dengan AI yang beginner selalu terlepas pandang. Dan yang best, kebanyakan cara ni tak perlukan anda pandai semua benda pun. Yang penting, anda faham cara nak tukar AI daripada sekadar tool biasa kepada sistem yang boleh hasilkan duit. Stay sampai habis sebab cara yang ketiga tu nampak macam konten suka-suka, tapi sebenarnya ramai orang tengah guna benda tu untuk tarik views, engagement dan peluang income. Inilah peluang untuk anda. Okey, jom kita pergi cara pertama. Cara pertama, buat channel pembelajaran bahasa guna AI. Saya tahu bila dengar channel bahasa, mungkin anda fikir, alah, dah ramai orang buat. Ya ke? Tunggu dulu. Sebenarnya belum. Dan ramai orang yang nak belajar bahasa melalui cara yang lebih santai. AI boleh cipta suara, boleh bantu buat dialog, boleh bantu hasilkan audio yang kedengaran macam perbualan sebenar. Anda boleh guna AI untuk bina episod pembelajaran bahasa. Contoh paling simple, anda buat channel tentang belajar English untuk orang Malaysia, atau English Simple untuk interview kerja, atau belajar bahasa Arab harian untuk beginner. Nampak tak? Bukan sekadar belajar bahasa, tapi bahasa untuk situasi tertentu. Sebab orang bukan nak belajar semua benda. Orang nak belajar apa yang mereka perlu saja. Contohnya, orang yang nak pergi interview kerja, mesti dia nak tahu ayat interview yang formal. Orang yang nak travel, mesti dia nak tahu dialog bila dia berada di airport, hotel, restoran dan lain-lain. Perbualan informal yang macam mana mereka perlu tahu. Di situ AI boleh bantu anda buat episod. Satu episod mungkin tentang perbualan di kedai makan, satu episod tentang interview, satu episod tentang small talk, dan video pun tak perlu complicated sebab ramai orang memang nak belajar bahasa dengan cara yang santai. Dengar sambil buat kerja, dan kalau channel macam ni konsisten, lama-lama ia boleh tarik audiens yang betul. Bila ada audiens, boleh monetize dengan YouTube Ads. Bukan sekadar itu, anda boleh promote ebook, boleh jual nota PDF, boleh jual kelas anda, boleh letak affiliate untuk apps bahasa. Nampak kan macam mana? Jadi, bukan sekadar buat video, tapi video konten bantu orang. Produk atau link beri solution kepada orang. Itulah cara fikir yang betul. Jadi kalau anda fikir macam mana cara nak bina pendapatan online ni, anda boleh baca ebook free dari saya tentang panduan bina pendapatan online. Boleh tekan link di ruang description di bawah. Seterusnya, cara kedua pun menarik dan semua boleh buat, iaitu tulis novel niche kita minat dengan bantuan AI. Ramai orang fikir nak buat duit dengan buku ni kena jadi penulis hebat dulu, yang pandai bahasa, puitis berbunga-bunga, kena ambil masa bertahun, kena ada publisher. Kalau dulu mungkin ya, tapi sekarang AI dah mudahkan banyak proses. Bukan bermaksud AI tulis semua dan anda terus upload tanpa semak. Bukan macam tu. Tapi AI boleh bantu anda cari idea, bantu bina plot, bantu susun watak, bantu tulis draft, bantu bagi twist, bantu kemaskan ayat. Dan yang paling menarik, AI boleh bantu anda buat buku yang sangat niche. Ini yang ramai juga beginner tak nampak. Dulu penulis biasanya pilih topik besar sebab takut rugi masa. Tapi sekarang, sebab proses tulis lebih cepat dengan bantuan AI, anda boleh cuba niche yang lebih spesifik. Contohnya bukan sekadar novel, cerita drama tau, tapi kisah-kisah yang menyentuh jiwa, membangkitkan semangat. Kisah jatuh bangun dunia bisnes kecil kepada lebih besar. Berikan inspirasi. Lagi spesifik niche anda tu, lagi mudah tarik pembaca yang memang suka benda tu. Sebab pembaca niche ni kadang-kadang mereka sangat setia. Mereka bukan cari buku umum, mereka cari sesuatu yang melekat dengan jiwanya. Sebab itu perlunya lebih niche yang mendalam agar cerita anda itu menjentik jiwa-jiwa diorang semua. Di situlah peluang untuk anda. Bagaimana nak buat?
Cara mula tu pun tak perlu complicated sangat pun. Pertama, guna research tools untuk cari niche buku yang orang sedang minat. Di mana nak tengok? Tengok kat Amazon Kindle, tengok kat Gumroad, boleh tengok juga trend pembaca di Google Trend. Lepas itu, pilih satu niche. Kemudian guna AI untuk bantu rangka cerita. Siapa watak utama? Apa konflik dia? Apa masalah besar dia? Apa twist? Apa ending? Lepas tu, tulis bab demi bab. Tapi ingat, jangan biar AI mentah-mentah buat kerja. Anda kena edit. Anda kena bagi suara dari jiwa anda sendiri. Anda kena pastikan cerita itu sedap dibaca. Bila siap, anda boleh terbitkan melalui platform seperti Amazon, Gumroad, Etsy, eBay dan lain-lain. Boleh jual e-book, boleh jual buku fizikal. Anda boleh buat secara bersiri. Dan kalau satu niche menjadi, anda boleh ulang dengan buku kedua, ketiga dan seterusnya. Cara ketiga adalah video choose one menggunakan AI. Kalau anda pernah nampak video macam pilih satu bilik tidur impian anda, atau pilih satu rumah pelik, atau pilih satu kereta masa depan, video macam ni nampak simple, tapi engagement dia boleh jadi tinggi sebab orang suka pilih, orang suka komen, orang suka banding, orang suka tengok benda pelik, cantik, unik atau tak masuk akal. Dan AI sangat sesuai untuk buat konten macam ni sebab AI boleh hasilkan gambar-gambar unik dan pelik-pelik. Contohnya, anda buat video pilih satu bilik gaming impian, pilih satu rumah tepi laut, pilih satu kereta masa depan. Orang tengok, mereka rasa seronok. Lepas tu mereka komen, aku pilih nombor 3, nombor 5 paling cantik, yang nombor 2 nampak mahal. Bila orang komen, engagement naik. Bila engagement naik, platform lebih mudah push video anda tu. Jadi kalau anda nak jadikan ia peluang income, anda kena fikir sistem. Macam mana? Contohnya, kalau anda buat video pilih satu bilik gaming, anda boleh bawa audiens kepada affiliate produk gaming. Kalau anda buat pilih satu home office, boleh bawa kepada affiliate meja, kerusi, lampu atau setup kerja. Nampak tak? Konten tarik perhatian, niche tentukan audiens, link atau produk beri solution. Itu baru sistem. Kalau anda cuma buat video pelik-pelik tanpa arah, mungkin dapat views tapi belum tentu jadi duit. Sebab itu, kalau anda nak tahu macam mana cara bina pendapatan online di zaman AI ni dengan sistem yang betul, anda boleh klik link di ruang description untuk baca e-book percuma dari saya. Kita ringkaskan balik 3 cara buat duit online dengan AI yang beginner selalu terlepas pandang ialah: pertama, buat channel pembelajaran bahasa guna AI. Kedua, tulis novel niche dengan bantuan AI. Ketiga, buat video choose one menggunakan AI. Pilih yang paling dekat dengan diri anda. Lepas itu, buat secara konsisten. Mula dengan satu niche, satu konten, satu masalah, satu solution dengan sistem. Lepas itu tambah baik. Sebab AI bukan magic yang terus buat anda kaya, tapi AI boleh jadi leverage. Maksudnya, benda yang dulu ambil masa lama, sekarang boleh jadi lebih cepat. Tapi syarat dia, anda mesti guna AI dengan strategi. Kalau anda suka dengan konten macam ni, buat duit online atau bina pendapatan online, bantu saya untuk like, komen dan subscribe channel saya ini sebab saya nak capai 500 subscribers yang pertama sebelum akhir tahun ini. Terima kasih atas sokongan anda dan kita jumpa next video.